Masa dulu-dulu tahun 1998, RM1 boleh beli nasi lemak penuh lauk. Sekarang ini, nasi lemak kosong pun dah RM2. Nampak tak? Duit kita makin hari makin mengecil. Bukannya makin hari makin selamat. Yang paling teruk tuan-puan, ramai masih percaya simpan duit dalam bank itu dah cukup. Dia macam ni saja. Bila kita simpan duit, kita akan rasa tenang. Tapi diam-diam inflasi tengah curi nilai duit tu. Sekarang anda cuba bayangkan, kalaulah anda simpan RM100,000 dalam akaun bank, 5 tahun nanti nilainya mungkinlah tinggal RM80,000 sahaja dari segi kuasa beli. Itu pun kalau harga barang tak terbang tinggi. Yang ramai tak perasan sebenarnya, duit ni ibarat ais. Anda simpan lama-lama, dia akan mencair. Inflasi ni bukannya benda baru tuan-puan. Tahun 2022, Bank Negara dah umum kadar inflasi naik sampai 3%. Nampak kecil kan? Tapi kalau 5 tahun berturut-turut, nilai duit anda boleh terhakis sampai 15%. Sebab tu, orang yang nampak bijak, dia bukan simpan, tapi dia pindahkan nilai duit kepada emas. Contohnya, Tong An sendiri dulu simpan aset yang kekal nilai, bukannya dalam cash semata-mata. Dan dari situlah saya belajar, keselamatan bukan pada duit tu tak hilang, tapi pada nilai dia yang tidak rosak. Sebab tu saya pilih simpan sebahagian saja dalam bentuk emas. Sebab emas ini kalis daripada inflasi. Dan nilai dia pun bukan ikut harga barang, tapi ikut kuasa beli dunia. Tuan-puan, dari zaman Firaun lagi sampai ke Elon Musk, emas ini tetap ada nilai. Jadi kalau anda nak tengok sendiri beza simpan duit ataupun simpan emas, saya dah sediakan banyak video dalam profil saya ini. Anda boleh tengok dulu sebelum nilai duit anda tu makin terhakis. Kalau anda rasa video ini membuka mata, tekan saja save supaya nanti bila gaji masuk, anda tak ulang kesilapan yang sama.